This game is scary. Play at your own risk. Okay, satu. This building is not safe. You need to find the exit. Okay. So, kita sekarang dekat hospital. Macam tajuk game ni, iaitu hospital. Objektif. Kena buat apa ni? Let's find this secret lab. Okay. Lighter. Okay. Objektif dia kena find secret lab Surgery. Tak boleh masuk. Gambar. Ini adalah hospital terbengkalai yang dah berhantu. Apa ni? Tak ada apa. Tapi ni pun tak ada apa. This building is not safe. You need to find the exit immediately. Ada pintu. Okay. Ada apa? Nah, tak ada apa. Ni pun tak ada. Sini lah kan tadi. Ni bukan dah lalu. Kan tadi kita lalu sini. Bawan lagi, tak perasan. Find a key. Okay. Cari kunci untuk masuk bilik tu. Tak ada. Tak ada kunci sini. Kat luar kot. Find a key. Ini pun tak ada. Ini pun tak ada. Sana je kot, dekat tengah-tengah tu. Ni pintu, ni pintu lain. Okay. Oh ni. Lari. Mana bilik tadi? Ni. Okay. Storage. Tak boleh masuk. Ada mata tadi kan? Mata merah. Hospital ni luas, tapi barang dia macam tak banyak. Okay. The van. Macam mana tu nak buka? Macam nak buka van tu? Ni tak boleh buka. Tak ada ni pun. Tak ada suruh tekan apa-apa pun. Macam nak masuk?
ada gerobak. Bukan. Ada sesuatu kat sini yang boleh diambil. Oh, ada pintu. Tak perasan lah pintu ni. Ada apa kat sini? Gerobak, ya. Gerobak. Sini tak ada apa. Okay, game ni dia very straightforward. Just lalu je terus dekat tempat tu and then jumpa something. Mana gerobak ni? Oh, dah buka. Dah boleh masuk. Down to the depth of hell. Ya Allah. Mesti ada jump scare. Remove quietly. Tapi dah remove. Game ni dia tak boleh lompat. Oh, siapa tu? Oh, tu fake doktor tadi kot. Yang dia kata kena hati-hati tu kan. Tak ada apa. Bilik ni pula. Oh. Apa ni? Ada tong. Pun tak ada apa. Kenapa pintu ni bug? Get out of here. Sabar, saya tengah cari barang. Pintu ni bug. Okay, ada kunci. Ni ke lock? Tak. You made a mistake coming down here. Ada tengkorak. Apa tu? Skeleton key. Zone A. Okay, tak boleh buka. Kalau pintu yang macam tu tak boleh buka. Ni ke? Kena guna key ke? Okay, betul. Kenapa tilam macam gelandangan pun ada? Tilam sini, katil sini. Tu apa? Tak ada apa. There has to be a he is coming, run. Ni apa ni? Klik random button. Oh, leave. Okay. Leave dari lilin. Jauhnya. Dah sampai. Ya Allah. Saya tengkorak hijau. Oh, mak aku tengkorak. I told you not to come down here. Buat macam mana? Abang jalan dia kat sini. Yes, room 2. Apa ni? Terbakar. Ya Allah, tersepit ke? Tak ada apa. Belah sana ada ke? Tak ada. Ada pumpkin. Room 1. Ada kunci ke apa? Ya, ada kunci.
Setakat ni barang yang kena ambil kunci je. Dengan crowbar tadi. Ada apa ni? Dia pakai kunci ke? Oh, yelah. Lupa pintu dia bug. Nampak macam belum buka tapi sebenarnya dah buka. Tandas. Tak ada apa. Ni pun tandas. Ya Allah. Kotor. Tak ada apa. Pintu tadi. Boleh gerak. Tak ada apa atas ni. Pintu terbuka. Okey. Sebelum tu ada apa-apa ke? Tak ada. Okey. Turun. Ni betul-betul bawah ni, basement ni. Oh. Tapi ya sumptuous, right? You can keep calling that thing a baby all you want. You can keep calling me the bad guy in the situation. You can keep giving it funny little pet names. And you can keep giving yourself false hope and confidence by saying you can change it for the better. But that won't change anything. I don't care. This will hurt many people's sensitive little feelings. Oh, benda tu. But it has to leave. Whether you like it or you don't. Ish. Apa ni? First. Yelah. Mana? Bubu kat mana? Belum lagi kot. Oh, ni. Find the tree. Ni dah ada 2. Apa benda ni? Use plank to get to the second. Tak boleh bubuh dulu. Oh. Tak payah tekan pun. How? Situ. How? Macam mana? Okay, lalu atas ni kot. Pakailah ni dulu. Tak nampak. Oh, sini. Ya. Baik. Kena ambil satu-satu. Okay lah. Kena ambil kayu satu-satu. And then buka situ. Second ada kat sini. Cari dulu. Tepi. Kau nak panah. Dia kan nak panah ni. Boleh percaya. Oh, ya betul. Ada 3. Macam lagi 1. Tak ada. Bagi 1 mungkin kena lalu yang laluan plank tadi. Mana? Mana? Sini lah atas ni. Tepi lah. Oh, yelah yang tu lagi 1. Kena bawa plank tu satu-satu. Untuk tak dulu. Ambil lagi kayu. 2. I think 2. 2 lagi kan 1, 2. Betul lah. Weh. Kayu. 1. Okay.
settle. Jom kita letak yang ketiga. Lepas tu baru boleh buka pintu tu. This gate. Tarik. Alright. Oh, tangga. Tak nampak weh. Sambung dekat bilik ni tadi. Get this window broken and we can escape. Tapi pakai apa? Mesti pakai ni kan? Oh tak. Oh. Boleh escape macam tu juga. Gimana ni? I got a bit feeling about this. Mana? What's that? Wait, kau fake doktor. You're a fake doktor. Fake doktor. So lari je ke macam mana ni? Tak nampak weh. Lari daripada dia lah kan. Basically. Hah? Rumah apa ni? Move sofa? How? From behind. Macam mana? Wih, ya Allah. Oh, kita jatuh dalam. Okay. Oh, thank you. Tolong. Lah. Ya Allah, tak mati dengan hantu. Mati cuai kan nama dia ni. Ya Allah, mati sia-sia.